Betul lah tu. Yang kau cakap ni betul lah. Izzah, rakyat Sabah suka sebenarnya dengan parti anak beranak, parti yang mengamalkan nepotisma dan mengkayakan kawan-kawan, berkroni kan. Aku rasa memang betul lah tu. Sebab tu aku nampak rakyat Sabah ni teramat menyayangi Pakatan Harapan. Mungkin kerana harga barang terlalu murah, lebih murah daripada kerajaan terdahulu, dengan ekonomi yang lebih baik daripada Amerika. Sebab tu kita boleh bagi 1 trilion. And then dengan kos sara hidup yang terkawal, tak ada kemiskinan langsung dalam negara kita ni, seperti mana yang Papa Non cakap. Sebab tu aku pun yakinlah dengan apa yang kau cakap ni. Rakyat Sabah sayang dan terima Pakatan Harapan. Sambutan rakyat Sabah ke atas Pakatan Harapan ni sangat-sangat di luar jangkaan. Bakal menang, orang kata tak ada orang lah yang akan undi selain daripada Pakatan Harapan. Hebatlah, sangat hebat. Dengan selesainya kes arwah adik tu kan, dengan lagi 47 kes pun settle. Calon daripada parti yang satu lagi tu yang ada kes mahkamah suami isteri pun. Ini semua benda-benda yang memang akan memberi sokongan yang sangat jitu dan padu kepada Pakatan Harapan. Itu yang aku nampak lah. Kalau kau cakap kononnya rakyat Sabah terima PH, tapi bagi aku tetap yakin Perikatan Nasional ini adalah pilihan yang terbaik untuk rakyat negeri Sabah. Kerana calon-calon yang dipilih itu adalah calon-calon yang benar-benar ikhlas nak membantu rakyat. Dan yang paling penting, bersih dan stabil. Kasih bagus Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa share, like and repost.